berkenaan dengan isu video yang tengah diviralkan sekarang ini. Dan untuk hal berkenaan, suka saya mengatakan di sini bahawa Biro Politik UMNO Bahagian Hulu Selangor telah bermesyuarat pada 18 Jun lepas, dan ketetapan yang diambil pada ketika itu telah pun di-endorse oleh mesyuarat bahagian pada hari ini, bahawasanya kita akan menyerahkan kes ini kepada UMNO Malaysia untuk mengambil tindakan disiplin, dan surat rasmi telah dihantar dan kita tunggu jawapan daripada UMNO Malaysia. Terima kasih. Berapa sebenarnya cawangan yang bertindak itu? Mengikut laporan ataupun gambar yang kita teliti, kesahihannya daripada sana lebih kurang 10 cawangan daripada 149 cawangan dari 7 cawangan. 10 cawangan. Sebenarnya baru 2 hari, sebab saya baru balik daripada Mekah ni. Saya touchdown saja pada hari Ahad tu, saya dapat berita berkenaan, dan pada malam berkenaan juga atas inisiatif rakan-rakan, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada setiausaha saya yang juga Ketua Puteri, Ketua Pemuda, Ketua Wanita, timbalan saya, Bendahari dan Ketua Penerangan serta beberapa ahli jawatankuasa yang bertindak mengambil dan memanggil saya pada malam itu. Sebenarnya saya tak ada di rumah pada malam itu, saya masih di luar, baru touchdown, dan saya dipanggil untuk membincangkan hal ini. Saya pun terfajar apa isu nak dibincang. Rupanya untuk membincangkan mengenai dengan video yang tengah diviralkan. Dan saya alhamdulillah lah, nampaknya kepimpinan bahagian sangat peka dan menyokong penuh sentiasa di belakang saya. Dan pada malam itu kita ambil ketetapan, kita mesyuarat panjang lebar, kita lihat berbagai sudut, daripada berbagai sudut, dan kita dapat lihat perkara ini mesti diserahkan kepada UMNO Malaysia, kerana kita tidak mahu sekali-kali perkara ini menjadi presiden. It's a precedent case untuk dilakukan oleh mana-mana juga ahli di peringkat bahagian lain. Jadi saya rasa we have to put a stop here, so that bukan menjadi model ataupun tiruan kepada ahli-ahli lain untuk tidak mengikuti saluran sebenar yang dibenarkan ataupun yang diberi oleh parti melalui perlembagaan kita. Inilah yang kita buat. Jadi kita time itu kita ambil dan di-endorse tadi dalam syarat secara sebelah suara, dan kita serahkan kepada UMNO Malaysia untuk menguruskan hal ini selanjutnya.